Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Anas, mari kita baca doa dulu sebelum kita mulakan. Rabbi syrahli. Amin rabbal alamin. Okey kelas, semua duduk. Okey. Semua sihat? Okey, bila saya tengok kehadiran hari ni ada berapa orang sama ya? 3 orang tak mai. So kita ada 26 daripada 29 yang hadir hari ni. Okey kelas. Okey, semua dah bersedia untuk kita sambung pembelajaran kita pada hari ni? Okey, hari ni kita akan masuk tajuk ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Bab 6. Okey, alhamdulillah semua ingat. Dan kita dah buat sebenarnya, kita dah buat flip classroom. Maksudnya cikgu dah bagi kamu video, dah bagi nota pada kamu dan kita dah bincang pun dalam grup kita sebelum ni, dalam grup Telegram kita tentang tajuk ni. Cuma hari ni saya akan terangkan secara ringkas tentang tajuk kita sebelum kita melakukan aktiviti berkumpulan. Okey, alright. Mari kita tengok dulu video ni. Okey, perhatikan, dapatkan idea daripada video yang cikgu kongsi ni. Oh, sorry sebab ni secara online kan. Cikgu cuba cepatkan sikit. Harap-harap agak lambat sedikit line tak okey kot kat sini. Okey. Tadi okey kan? Tadi apa yang awak nampak dalam, siapa boleh nampak baju yang dalam gambar tu siapa? Komunis. Okey, tak apa. Okey, komunis. Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Kita tengok Ustaz mungkin kita boleh nampak apa yang berlaku dalam video ni. Agak-agak awak tahu tak video ni pasal apa? Siapa boleh? Pasal? Tahu tak cerita ni? Cerita ni adalah saya ambil sekerat sedikit daripada filem Bukit Kepong. Bukit Kepong ni adalah kisah berkenaan dengan komunis. Okey, kamu dah dapat nota sebelum ni kan? So siapa boleh bagi tahu cikgu ancaman yang dilakukan oleh komunis? Kalau daripada video tu tak dapat habiskan, tapi cikgu pernah share video ni pada kamu kan? Okey, siapa boleh agak apa yang komunis tu boleh buat? Siapa boleh? Aifa? Kerosakan infrastruktur daripada sudut? Okey, alright. Terima kasih Aifa. Okey, agak-agaklah kamu nak tak hidup dalam zaman tu kita tidak, maksudnya bila komunis ni datang kita macam tanah air kita dirampas, betul tak? Okey, agak-agak apakah? Cuba tunjukkan perasaan kamu. Kalaulah tanah air kita ni dirampas, siapa boleh bagi? Okey, Aifa lagi, tak apa Aifa. Okey. Rasa macam mana? Marah kat siapa? Sebenarnya bukan pada komunis saja Kita sebenarnya tak mau ada penjajahan berlaku di negara kita. Okey, terima kasih Aifa, sila duduk. Okey, so hari ni tajuk kita adalah ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Bagaimana darurat boleh berlaku di negara kita. Kemudian standard pembelajaran kita hari ni adalah 10.52 iaitu menerangkan ancaman keganasan komunis di negara kita dan juga menghuraikan kepentingan menjamin keamanan negara. Okey,
objektif pembelajaran kita hari ni ada dua. Maksudnya di akhir pembelajaran nanti kamu boleh bagi tahu kepada cikgu dan rakan tentang 3 bentuk ancaman dan keganasan komunis, iaitu dari segi pada ekonomi dan juga penduduk. Dan kamu juga boleh menghuraikan kepentingan semangat setia berkorban demi keamanan negara. Okey, respon ni kamu boleh bagi sama ada bertulis ataupun secara lisan. Nanti kita tengok bagaimana perjalanan kelas kita nanti. Okey, so pernah tengok tajuk ni kan? Okey, kredit kepada modul yang dikongsikan oleh guru-guru sejarah kita iaitu modul 3. Okey, modul gilap batch yang ketiga. So kat sini dah dinyatakan pengisytiharan darurat berlaku disebabkan oleh pembunuhan 3 pengurus ladang. Okey, jadi ketika itu pengurus ladang ni mostly adalah orang British. Jadi mereka ini dibunuh oleh komunis. Maka pengisytiharan darurat dilakukan secara berperingkat. Bukan terus semua satu tanah Melayu diisytiharkan darurat, bukan. Berperingkat, bermula daripada Perak sehingga 18 Jun barulah seluruh tanah Melayu diisytiharkan darurat. Okey kelas, kita tengok pula apakah tindakan komunis ni hingga menyebabkan juga pihak British terpaksa mengisytiharkan darurat. Okey, apa yang komunis buat? Yang pertama kat situ, kalau awak nampak, awak boleh catat apa-apa saja maklumat mungkin boleh berguna semasa awak membuat aktiviti nanti. Okey, komunis telah melumpuhkan ekonomi. Okey, iaitu apa yang mereka telah musnahkan lombong bijih timah, okey, kilang. So merosakkan. Kenapa perlu rosakkan benda-benda ni kan? Mereka rosakkan mendatangkan kesusahan kepada penduduk tempatan. Infrastruktur. Okey, tadi Aifa sebut juga infrastruktur. Apa lagi contoh lain infrastruktur yang awak boleh share yang dimusnahkan oleh komunis? Ada sesiapa yang boleh bagi contoh infrastruktur lagi? Kerosakan dari sudut apa? Siapa boleh bagi? Angkatlah tangan. Ada sesiapa yang nak offer diri? Okey Ayu, apa dia? Merosakkan, tadi lupa nak bagi. Okey. Merosakkan landasan kereta api. Merosakkan landasan kereta api. Okey, dan satu lagi mereka membuat pembakaran Okey. Kemudian mengancam keselamatan rakyat dan juga pasukan keselamatan. Jadi duduk Ayu. Okey, duduk Ayu Okey. Jadi keempat-empat tindakan komunis ni kamu kena tahu. Sebab dalam peperiksaan kemungkinan soalan-soalan ini boleh keluar. Awak kena pecahkan. Okey. Terima kasih Ayu. Okey, kamu kena pecahkan maklumat ni. Okey, awak kena tahu apa dia untuk awak kena tahu untuk ekonomi dan juga infrastruktur dan juga dari sudut keselamatan rakyat serta pasukan keselamatan. Okey. Alright. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan buat aktiviti berkumpulan. Okey. Saya dah bagikan ahli kumpulan dalam grup hari tu. Cuma sini cikgu nak tunjukkan balik. Okey, mana dia kumpulan skuad mata helang? Kenapa nama skuad mata helang? Sebab mereka punya tugasan adalah menyediakan cari kata. So, tema yang kamu kena sediakan hari ini adalah berkaitan bentuk keganasan komunis terhadap ekonomi dan infrastruktur. Okey. Kemudian kumpulan kedua, mana dia pujangga merdeka? Alright, itu dia pujangga merdeka. Mereka ni akan menyediakan teka silang kata berkaitan dengan peristiwa penting dan lokasi serangan. Okey, kumpulan ketiga, intelektual sejarah. Alright, tu dia. Okey, mereka akan menyediakan susun kata. Maksudnya awak kena baca soalan, kemudian cari apakah jawapan kepada soalan tersebut. Dia akan randomly lah susunan kata tersebut dan juga berkenaan dengan statistik mangsa. Saya harap
awak prepare dah, okay, dengan jawapan-jawapan ini. Alright, kalau awak tengok kumpulan seterusnya adalah, ni Wira pada hari ni yang akan membantu cikgu. Mereka ni sebenarnya guru muda yang dinamakan sebagai Wira Bitara. Mereka ni adalah orang yang ada kelebihan dalam interpersonal. Okay, mereka akan guide kamu dari sudut penyediaan sehingga pelaksanaan kumpulan nanti. Okay, tapi bukan sebarang. Setiap kumpulan nanti akan jawab juga soalan yang disediakan oleh kumpulan Wira Bitara. Okay, mereka akan sediakan soalan kebat untuk kamu jawab. Okay, so mari kita sediakan dulu setiap kumpulan, walaupun ada yang saya nak dalam masa 5 minit kamu ambil bahan kamu, touch up balik apa yang awak perlu sediakan. Okey, hantar ahli kumpulan kamu untuk ambil bahan-bahan kat depan. Setiap kumpulan hantar wakil. Seorang ataupun 2 orang ambil. Ambil satu toolkit ni, ambil kat manila kamu, dan juga kita akan gunakan magnetic board, okey, untuk kamu menjawab semua soalan. Okey, jadi kalau tak muat ruang depan, kamu gunakan ruang belakang. Jadi ambil juga marker ni Alright, dapat ambil semua ke Syamir? Ambil marker sekali. Okey, kumpulan Wira tadi mai depan nak tunjukkan. Ambil seorang wakil. Seorang wakil lah, Nukman. Ya, ambil warna hitam dengan biru. Okey, Nukman ambilkan semua sekali ahli-ahli hari ni. Okey, alright. Nah, cukup tak? Cukup tak? Cuba kira. Seorang satu nanti kamu pakai lanyard sebagai Wira hari ni. Okey. Alright. Okey, awak kemas kini dulu, tengok apa yang boleh tahu cak. Okey. Awak pula ambil juga yang ni. Ambil toolkit ni. Nukman. Ambil ni Nukman. Okey, semua dah ada? Dah? Semua dah ada? Ada? Okey. Dah. Okey, awak boleh tengok balik awak punya bahan. Okey ke tak? Okey, Wira-Wira, sila bergerak. Tengok ahli kumpulan kawan-kawan kamu ni, awak bantu cikgu, mereka dah complete belum tugasan mereka? Okey, boleh bangun dan kamu boleh sediakan apa bahan yang kamu nak buat selepas ni. Okey, ada lagi yang awak nak touch up? Okey, soalan kamu. Okey, boleh tak ni? Boleh Agak-agak kawan-kawan boleh jawab tak soalan ni? Boleh. Okey, jangan susah sangat nanti tak sampai ke kumpulan 4. Okey. Alright, yang ni siap. Okey. Macam mana? Lengkap dah? Soalan tak ada yang salah. Kamu dah cukup ni? Dah kira betul? Tak ada masalah dah. Takut saat lagi kawan-kawan kumpulan lain, tak cukup ni, nak isi apa? Okey. Betul? Betul lah? Dah kira Okey. Alright. Kumpulan squad siap? Siap? Okey. Buka lah. Buka. Okey, boleh. Okey, belum mula lagi Alright. Semua dah ready untuk dari sudut penyediaan? Okey. Setiap kumpulan dah ready untuk menerima tetamu? Dah. Ready. Okey. Ya? Tak ada okey, siapa lagi tak ada whiteboard? Okey. Ambil gunakan marker biru dengan hitam tu. Nanti yang warna okey, alright. Okey kah? Alright. Okey. So bagaimana bentuk pelaksanaan hari ni? Aktiviti ni akan berjalan, kita akan bergerak. Tapi gerak jangan ni lah hati-hati. Alright. Setiap kumpulan akan tinggalkan 2 orang di setiap meja kamu. Okey, di setiap stesen. Kita namakan dia mass rest. Okey, halangan berliku. Okey, so dari kumpulan 1 akan bergerak ke kumpulan 2, manakala kumpulan 2 akan bergerak ke kumpulan 3, kumpulan 3 akan bergerak kumpulan 1. Kenapa kumpulan 4 tak bergerak? Kumpulan 4
Mereka ni wira, mereka akan jadi guru muda hari ni, akan bantu kamu dalam menjawab soalan. Jadi kamu gunakan setelah slide, kamu tak boleh pergi bergerak menjawab soalan kumpulan lain jika kamu tak selesai lagi menjawab di kumpulan yang pertama tu. Okey, pastikan awak mendapat restu daripada wira ni, barulah boleh awak bergerak kumpulan lain. Okey, macam mana nak sampai ke kumpulan 4? Kumpulan 4 hanya akan menerima kalau kamu selesai tugasan daripada 2 kumpulan. Okey, dekat situ baru awak akan dibantu oleh wira-wira kita untuk melaksanakan tugasan. Okey kelas, kita mulakan dalam masa berapa ya wira-wira? Berapa minit? Okey, berapa ya? Tira boleh maklumkan berapa setiap ni? 5 minit. 5 minit untuk bergerak dalam setiap kumpulan. Okey kelas, kita boleh mulakan. Okey, awak ni buat apa? Okey, alright. Okey, tengok siapkan, nanti cek dulu markah baru boleh bagi. Okey. Bawa. Angkatlah whiteboard tu. Tulis nama, jangan lupa tulis tau. Tas ni, make sure kawan tu. Mana awak bergerak ke sana? Awak kumpulan 3 Awak kumpulan 3. 1 ke kumpulan 2. Siapa yang tinggal sini? Okey, ke Santos ikut depa. Awak ke kumpulan 1 kan? Ke kumpulan 1. Santos, awak tinggal ke awak bergerak? Okey. Okey. Faham tak? Terangkan mereka apa aktiviti di kumpulan kamu. Tulis nama kumpulan, jangan lupa dalam whiteboard kamu tu, jangan lupa untuk kamu letakkan nama kumpulan. Boleh duduk, janganlah berdiri, cari idea. Sebabnya kamu tidak dibenarkan membawa buku teks. Kamu dah ada pengetahuan sebelum ni. Jangan terus-terus tulis. Tulis nama kumpulan. Kumpulan sana panggil. Kenapa? Ada wira. Markah tak ada. Boleh tukar kat sini? Ni Safia, boleh ambil kat sini Safia. Ni ada lagi markah. Siapa yang kehabisan, cek balik kamu punya ni markah tu. Nak? Lagi? Alright. Cuma jangan conteng bahan yang disediakan. Tulis nama kumpulan Nama kumpulan awak dulu. Okey. Undang-undang darurat diperluas Karno. Ya saya. Depa yang bagi. Hampa assist je. Kan? Macam cepat je ke dia. Kalau depa suruh depa lebih daripada 5, kalau depa ni cepat. Cepat je cari. Ying, kalau boleh lepas dari sini berapa perkataan? Apa perkataan yang depa kena settlekan? Sekurang-kurang. Ada berapa perkataan semuanya Anas? Ada 10. Jadi 5. Macam cepat je depa ni. Boleh bagi sebab kumpulan lain tak bergerak, suruh try dulu. Kotlah dapat 10 ke apa.
MBA. Ingat balik perkataan apa yang berkaitan dengan ancaman, berkaitan dengan ekonomi. Yang mungkin apa, Wira boleh bantu? Wira boleh bantu yang ini jawapan. Okey. Cukup tak? Muat tak magnetik kamu? Muat tak? Ada lebih lagi dua je. Oh, ada lebih 3. Okey, kalau awak perlukan lagi magnetik tu boleh ambil kat depan Kalau tak muat, setiap kumpulan boleh ambil 2. Ya saya. Dah. Tunggu pada mana Wira kamu? Wira, nak lepaskan depa ke? Sini tak lepas lagi. Okey, tunggu dulu. Semak lu jawapan tu. Okey tak? Semak, okey. Cari satu lagi sebab depa ni dah siap. Oh, sana tak siap lagi, sana susah kot. Yang kedua susah kot. Wira boleh bantu? Bagi hint. Wira boleh bantu? Tak masuk, tak nampak. Dua ke bawah lah kan? Tak. Dua Oh, melintang. Oh, dua. Baca lu soalan, tengok lu. Ni melintang, tengok tu. Tu dah tulis, tulislah 2. Okey. Lepas tu tengok soalan yang menegak pula yang berkaitan dengan ni. Nombor 1. Tengok nombor 1. Oh, yang melintang pula apa? Oh, dah okey dah. Nombor 3. Turun ke bawah. 3. Tengok nombor 3 apa? Mana nombor 3? Dia bertanya apa? Di mana? Takkanlah Eropah. 3 ni ke bawah. Mana 3 ke bawah menegak? Menegak di 3 di. Bagi hint 1 huruf lagi kat depa. 1 huruf lagi, jangan tulis. Just sebab nanti next group akan ni. Okey. Salah ke apa? Tadi saya suruh check. Okey, tak apa. Yang ni apa? Ni 6 ke? Tulis dulu apa jawapan. Bagi salah satu kat mana. Yang ni tahu apa? Ni dah ada. Sir Edward Jen. Ni turun ni? Mana nombor 5? Menegak. Okey, ni menegak apa dia? Tengok tulisan dia. Okey, apa dia? Di? Bagi hint kat depa lah satu susah. Bagi 1 huruf lagi. Okey, bagi 1 huruf lagi. Okey, kumpulan 1 dah siap sana. Kalau depa dah okey. 1 lagi. Oh, susah juga ya. Dah cukup 5 minit. Susah kat sana. Start kat sana. Soalan macam tak tally dengan huruf. Perlu pertukaran ke? Sebab depa tak tahu. Tak apa, betul dah tu. Ayu tak tahu tu. Dia dah jadi keliru. Boleh tukar? Dengan Ayu tak seorang untuk bimbing. Kawan-kawan rasa susah.
Pilih salah seorang tukar. Okay, Ayu dah keliru dah. Sebab kedudukan tu lari. Okay. Okay, tulis je. Mana soalan nombor 5 dia? Di mana soalan nombor 5 dia? Ni apa? 2 ke 3? 5. Mana soalan nombor 5? Oh, 5. Okay, kalau tak boleh setakat tu je lah. Okay, kita bertukar. Okay, sana dah selesai? Sana boleh ke sini kan? Okay, hampa boleh ke sana. Setakat mana yang boleh? Tak habis baca buku lah kot. Angkat-angkat ni siapa punya? Oh, awak kena adjust jawapan kamu tu. Kalau tak ambil satu lagi, tak payah. Sebab mereka nak semak belakang. Ambil satu lagi kat depan. Tambah lagi untuk kebat satu lagi. Boleh ambil satu lagi. Nanti kebat nak jawab lagi. Kalis. Satu lagi. Awak tak pesan. Sekejap. Sah. Tulis, awak dah tulis nama kumpulan Okay. Tak. Okay. Okay, bergerak. Okay. Nak bagus start dekat sana je. Ni depa ni dah kedua kan? Okay. Mana-mana yang dulu nanti Wira boleh suruh buat soalan kebat Okay, ya. Nanti awak ready sebab ada yang dah habis 2. Tengok. Soalan ni tu. Tu lepas tulis jawapan depan kat dalam whiteboard dia. Kalau tak sama jawapan, tak apa, kita kena tengok apa dia punya awak kena fikirlah apa boleh terima tak boleh terima. Nak contoh kalau saya terima. Terima tanda. Okay, sebab awak rasa benda tu logik. Okay, alright. Okay, boleh. Okay, so tutup dulu. Awak ready lah, nanti jangan buka. Nanti kawan-kawan tengok pula. Okay, alright. Kumpulan yang kedua, mana-mana yang dah siap 2 boleh ambil soalan kebat. Wira tengah menunggu tu. Stesen tu tengah sunyi. Dapat? Okay. Alright, okay Wira. Okay. Okay Wira, kumpulan ni okay tak? Okay, boleh dah. Teknikal dah dapat diatasi. Okay. Cari dulu mana yang boleh. Susah sekali ya. Apakah Pesuruh Jaya tinggi buku yang mengisytiharkan darurat pada J1948? Tak tahu dah bercampur dah. Depa. Yang penting ada jawapan dalam list awak. Tak payah tulis kot. Oh, nanti Wira tak tahu. Tulisan awak pun harap-harap Wira boleh baca. Harap-harap Wira boleh baca. Bagus ketua ni, dia take over no. Tahniah lah. Tahniah. Okay. Okay, ada berapa mark jawapan? Cek ejaan. Markah tolak sikit.
Awak kira tak? Wira tak boleh baca. Okay. Ya, saya. Aha. Kalau ni ambil satu je lah. Satu je. Sebab kalau takut sebab yang tu pun tak selesai lagi, bolehlah satu sebab mereka kena duduk dalam group work nak bincang. Duduk seorang je yang ambil. Okey, seorang je ambil. Nanti berkerumun dekat sini jadi padat. Kan? Alright, sama-sama. Selesai. Yang tu boleh jawab. Okey, satu board ada lagi yang tu buat untuk kebat nanti Nanti hantar seorang je wakil nak cabut. Satu je lah. Cukup satu je kot. Soalan pun boleh tahan juga. Soalan tak senang. Boleh tahan juga. Siap dah? Okey, mana kamu punya Wira? Boleh hantar ke stesen yang keempat kot? Stesen yang keempat. Satu je. Ambil satu je soalan. Ambil seorang, lepas tu balik ke tempat masing-masing. Boleh. Okey, boleh bergerak kalau dah selesai. Okey, selepas ni awak bincangkan pula soalan kebat. Okey. Ya. Satu je lah. 137 dah. Boleh bincang di sini? Boleh bincang di sini kot soalan kebat. Sementara tunggu mereka ni siap. Okey. Amboi Adam. Okey, apa dia? Okey, ada satu lagi. Depa kumpulan depa selesai dah nak bincang soalan kebat. Baca, boleh yang lain bantu buat soalan kebat, bincangkan. Boleh buat round table, seorang bagi idea, seorang bagi idea. Jika markah sahaja. Sistem? Pandai. Wah, pengangkutan. Alright, okay. Alright, boleh tak mereka ambil surat kebat? Boleh, ambil satu je lah. Okay, boleh balik ke seorang boleh ambil soalan. Yang lain duduk dekat meja masing-masing. Sebab kita nak bincang soalan kebat. Ambil. Seorang pilih soalan. Rezeki lah yang dapat soalan senang ke mudah. Ambil dekat sana. So, yang lain duduk tempat masing-masing sebab nak bincangkan soalan kebat. Kalau awak perlukan whiteboard lagi satu, awak ambil. Tawakal je lah. Okay. Okay, ambil satu lagi whiteboard senang. Adam? Ke nak gunakan di sebelah je? Boleh gunakan whiteboard lagi satu ada satu lagi whiteboard kalau awak nak rasa ni. Okay. Okay, ambil tu whiteboard. Okay, bincang soalan kebat.
bagi idea masing-masing. Soalan kebat. Wira, berapa markah soalan kebat? 3. 3 markah. Soalan kebat tu hanya 3 markah sahaja. Oh, soalan dia pun boleh lah. Ying, tolong bantu. Ya Wira, soalan dia kebat tu dia pun rasa sukar. Ke nak tukar soalan? Boleh tukar soalan kot. Boleh tukar soalan. Adam, boleh tukar soalan? Wira, mungkin depa nak tukar soalan. Soalan ni macam susah sangat, boleh tarik keluar kot. Tarik balik sebab macam tak ada kaitan sangat, boleh. Yang tu tarik balik, jangan masukkan. Jangan masukkan. Okey. Oh, sukar juga ya. Unboxing soalan. Okey. Ni mungkin, ni memang ada kaitan. So, awak boleh jawab. Kenapa? Apa pentingnya? Fikirkan awak ada 6 kepala. Bagikan idea. Pas soalan tu. Paskan soalan Alia, boleh tengok. Awak bagi idea. Siapa yang nak tukang tulis? Okey. Ni tak siap lagi. Oh, tengah bincang. Awak dua soalan dia mudah ke susah? Ni cikgu tengok soalan dia apa. Sejauh manakah serangan komputer terhadap ekonomi yang beri? Senang ni. 3 markah. Okey, tak apa, kali ni saya benarkan tak menggunakan ayat penuh lah. Tapi soalan kebat kena menjawab dengan ayat penuh Ni apa dia? Keamanan yang dianggap sebagai kunci utama. Kenapa keamanan dan kestabilan itu penting untuk memajukan ekonomi? Apa fikiran tu? Sebab apa dia penting? Supaya rakyat tidak susah. Kalau rakyat tidak berita. Nanti kalau yang mempertegas kita sekarang ni contoh ni cara mengatasi dia nak. Contoh hampa duduk tengah darurat. Lepas tu macam mana hampa nak kekalkan keamanan dan kestabilan tu untuk ekonomi. Okay, tengok soalan, mengapakah keamanan dan kestabilan? Awak tengok mengapakah. Jadi soalan dia berkenaan alasan, kerana. Jadi dia kata kita mesti aman, kita mesti stabil. Barulah kita apa? Kalau kita aman dengan stabil tu baru kita boleh majukan ekonomi. Kalau kita tak aman dengan stabil, boleh tak kita majukan ekonomi? Jadi kenapa? Kenapa pentingnya aman tu? Kenapa pentingnya aman? So apa saya balik? Memajukan ekonomi negara apa? Itu pentingnya apa? Tengok apa tanya Wira. Tanya Wira, macam mana nak dapatkan hint tu? Kerana, mesti kerana. 3 markah ya. 3 markah. Jika kita wujud pada Dapatkan idea di situ apa dia? Soalan okey berkaitan dengan apa yang awak belajar. So Wira telah hasilkan soalan yang agak boleh tahanlah juga Pandai Wira kita menyediakan soalan-soalan kebat. Awak setuju? Setuju. Setuju. Saya pun baru juga tengok ada bakat depa ni membina soalan. Okey, tak apa, bincang, bagikan idea. Kena fahamkan dulu apa telefon dan telegraf tu untuk apa? Menyekat masyarakat apa? menyekat masyarakat daripada menghubungi. Pandai. Ada pun idea dia. Kamu kena tengok main dia tu apa dia.
Ajar dan mengeja. Okay, yang ni macam mana? Okay, on track, Wira? On track? Okay. Tengok balik soalan, tengok balik jawapan. Tengok balik soalan, tengok balik jawapan. Boleh tak? Betul tak? Okay, tulis nama pada, kalau awak guna dua magnetic board, tulis nama kumpulan pada dua-dua tu. Takut salah lagi tersalah. Okay, alright. Nak semak sekali lagi? Okay, alright. Okay, rasanya masa kita dah nak cukuplah setakat mana mereka siapkan. Okay, 1 minit lagi. Okay, 1 minit lagi 1 minit lagi, lepas tu Wira boleh ambil dan buat penilaian. Okay? Okay. Saah 148 Alright. Okay. Ready? Ready? Semua dah semak jawapan? Saya bagi masa. Ready? Okay. Oh, Wira masih membantu Wira masih membantu. Alright. Masa tamat. Cukup. Ambil je apa yang ada dan Wira boleh ambil, bincangkan. Okay. Ambil semua whiteboard. Wira, dah. Okay. Alright. Nama kumpulan dah ada? Dah, okay. Wira boleh bincangkan markah yang nak diberi. Jawapan kawan-kawan kamu. Tak apa, duduk situ dulu. Tinggalkan dulu. Okay. Alright. Okay, Wira. Bawa whiteboard. Semak. Okay. Okay. Alright. Okay, macam mana? Macam mana penilaian kamu? Gunakan warna ni Wira boleh gunakan warna ni. Boleh gunakan warna yang berlawanan. Tiga markah sahaja. Okay, ada kalkulator tak nak kira? Cepat. Kita kesuntukkan masa lagi. Okay. Okay, puas hati. Puas hati dekat jawapan? InsyaAllah. Puas hati dengan jawapan? Puas hati. Kumpulan mana rasa paling sukar untuk menjawab? Kumpulan tu Ayu tu. Okey, kumpulan mana rasa paling sukar untuk menjawab? Memang susah Ya, okey. Macam mana puas hati hari ni, okey? Boleh jawab semua tadi? Soalan mana paling susah? Semua easy. Tapi masalahnya mai kat sini awak buat soalan susah. Tak ada, saya tak sesuaikan. Ada yang senang, ada yang susah. Bagi kamu senang. Okey, tak apa, kita tunggu keputusan. Kalau dah boleh 3 tu. Huraian 4 tahun. Tak apa, boleh berkoma ke? Saya tengok. Dan boleh.
Dan boleh. Dan boleh. Macam yang cikgu ajar pada kamu, dah boleh semak. Okey. Ha? Tak puas hati. Kenapa? Awak punya keputusan. Sekarang ni awak awak sendiri bagi sebab berapa markah tu. Kenapa boleh kurang, kenapa boleh ni. Okey? Dah. Selesai. Oh, ada pembetulan. Okey. Okey, dah selesai? Dah boleh total? Okey. Okey. Bagi nama kumpulan tu Okey, awak boleh bincang yang mana satu yang awak betul nak bagi tu. Okey, bincangkan mana satu yang dapat nanti. Boleh bagi tahu cikgu the final result Okey. Okey. Kalau nak potong markah pun jangan terlalu ni. Oh, salah nama Sebutan betul tak? Oh, tapi kita ada tekan silang kata salah. Kalau salah lah. Maksudnya dia tak betul ikut kotak. Tapi kemungkinan tu depa yang tak susun betul. Jadi tak apa ikut yang tu je. Okay. Pertimbangkan mengikut situasi. Ni siapa yang in charge? Siapa in charge ni? Kumpulan mana? Settlekan yang ni. Okay, alright. Dah siap Okay, Wira, kita boleh settlekan. Okay, bagi markah terus. Okay, betul. Okay, markah penuh lah. Okay, alright Wira. Okay, Wira dah ada keputusan? Okay, Miss. Boleh tak bentangkan hasil kawan-kawan kamu, Wira? Okay. Tak cukup total lagi? Alright. Kamu dah berdebar dah siapa jadi pemenang? Dah berdebar. Kita tunggu Wira buat keputusan. Wira ni macam mana mereka menilai? Lama buat keputusan Wira. Okay? Boleh? Are you ready? Dah kita lambat nanti. Okay dah Wira. Okay, selesai. Ying, siap? Okay, boleh ke depan? Boleh kot. Siapa yang nak yang tadi tu macam awak bagi tahu keputusan. Keputusan kumpulan mana yang awak pegang? Okay, awak boleh ni. Alright, dah boleh duduk kot? Okay, dah. Okay, dah. Alright, okay, duduk dulu. Okay, boleh explain kat depan. Kumpulan mana awak nak ni dulu? Aifah, awak kumpulan dulu. Okay, Aifah dengan siapa? Aifah kumpulan mana? Okay, nah. Ambil. Nah. Terangkan kat depan. Bagaimana penilaian awak terhadap kumpulan mana? Aifah? Okay, bawa dia punya hasil jawapan. Okay, kita sama-sama tengok. Mai kat depan. Supaya orang boleh tengok. Okay, seorang pegang ke? Okay, pegang. Okay, dengar ya. Okay, kami dah buat penilaian dekat kumpulan 2. Dekat bahagian susun kata dengan cari kata ni, mereka dapat markah penuh 4 markah. Tepuklah. Dekat bahagian kebat pula,
Mereka dapat 3 markah daripada 6 markah. Lagi? Semua. Markah keseluruhan. Kami juga menilai daripada aspek-aspek lain juga. Markah keseluruhan mereka dapat daripada 100 markah ialah 70. Okay, tahniah. Okay. So, okay. Next. Wira, siapa? Ying, kumpulan mana? Okay, mai ke depan. Intellectual sejarah. Okay. Mana penilaian dia yang lain tu? Ada. Okay. Apa yang nak bercakap? Awak nak bercakap? Okay, tak apa. Okay. Ni berapa markah? Tiga je kan, kebat dia pun. Yang ni 4 markah, betul semua. Ni betul semua kau. Okay. Ni kumpulan apa? Kumpulan 3 adalah intellectual. Ni penilaian daripada kumpulan 3, intelektual sejarah. Bahagian teka, silang kata dan cari kata, mereka dapat markah penuh 4 markah. Bahagian kebat pula, mereka dapat 3 markah daripada 6 markah. Jadi total? Kami juga menilai daripada aspek-aspek lain, kerjasama dan lain-lain. Markah penuh mereka 62 markah. Tadi berapa? Tadi yang pertama 7. Yang pertama tadi 70 markah. Dekat sini boleh nampak dah siapa yang menang. Okay, belum tahu lagi kan? Ada satu lagi penilaian. Jangan awas sangat. Okay, next. Okay. Okay. Yang ni berapa markah? Ni betul semua ke apa? Ni betul semua tak? Salah. Tak siap. Kosong. Okay, oh tak sempat. Okay, markah? Okay, yang ni kerja daripada kumpulan Squad Mata Helang. Squad Mata Helang. Squad Mata Helang. Susun kata dengan cari kata dia pun tak sempat siapkan. Susun kata saja sempat. Okay. Jadi dia pun dapat 2 markah. Sabar, tak apa. Boleh usaha lagi. Jangan putus asa kena baca lagi banyak. Okay. Bahagian kebat pula, dia pun dapat 4 markah daripada 6 markah. Oh. Tanya kebat boleh kuasai. Nanti exam lagi mudah. Setakat sekarang kumpulan dia pun paling tinggi kebat. Wah. Tak apa. Okay. Markah keseluruhan dia pun 52 markah. Okay, alright. Okay, terima kasih. Okay, alright. Kita dah dapat semua keputusan hari ni. Jadi, pemenangnya siapa? Siapa? Pujangga Merdeka. Okay, semua pakai tepuk tangan. Nanti hadiah kita claim kemudian. Okay, alright, kelas. So, semua okay? Alright, semua dah terpaksa menerima keputusan ini dengan dengan berbesar hati. Okay, kelas? Okay, semua dah. Okay, so kita berada di penghujung pembelajaran kita. Jadi, ingat lagi tak apa objektif kita tadi? Iaitu apa dia? Berapa ancaman. Jadi, saya nak setiap kumpulan seorang-seorang dulu bagi. Apakah dia ancaman tadi? Refleksi balik, apa dia ancaman. Okey, bagi satu, pilih seorang. Dekat kumpulan kamu, apa ancaman yang pertama awak boleh bagi sepanjang tadi kita beraktiviti? Ancaman komunis yang dilakukan oleh komunis tadi, apa dia? Apa dia? Okey, bangun kasih kumpulan daripada Squad Mata Helang, apa dia? Menyerah dan mengugut, betul. Okey, kumpulan Pujangga. Apa ancaman bagi satu? Dia apa sebut menyerah dan mengugut? Merosakkan infrastruktur. Kumpulan ni? Merosakkan infrastruktur, menyerah dan mengugut. Kalau kamu ingat, apa yang dibuat lagi oleh komunis terhadap bas-bas tu dengan ni apa mereka buat?
mengancam keamanan iaitu antaranya sebenarnya juga membakar dan membunuh. Okey. Alright, apa refleksi kita? Okey, apa dia? Ana, Khalil? Melumpuhkan ekonomi. Alright, okay, terima kasih. Okay, apa selain daripada itu, apa refleksi yang, siapa boleh bagi apakah refleksi yang kamu dapat pada hari ini? Okay, Ying. Lupa saya. Okay, Ying, nanti tak dengar pula. Kat sini lah. Kat sini, okay, lagi baik. Refleksi yang saya dapat hari ini, saya telah mempelajari tentang bahawa komunis, tajuk ni lah. Mereka bukan sahaja menyerang keselamatan negara kita, rakyat lah. Lepas tu, dan merosakkan ekonomi dan kemudahan kita dengan membakarkan landas getah atau menggebung landasan kereta api lah. Ini sahajalah. Okey, terima kasih Ying, Tania. Okey, kemudian apa rumusan yang kamu dapat pada hari ini? Siapa boleh bagi? Okey, Ira, awak nak duduk sana ke depan? Duduk. Okey. Kita dengar apa rumusan dia? Rumusan yang saya dapat daripada kelas hari ini ialah semangat itu sedia berkorban oleh para pejuang. Keamanan yang kita menikmati hari ini adalah hasil iaitu titisan darah daripada pejuang lama. Jadi sebagai rakyat kita perlu menjaga kestabilan negara supaya tiada anasir luar. Anasir luar, okey. Alright, okey. Okeylah tu, baiklah jawapan tu sebab telah menjawab soalan kita, objektif kita yang kedua tadi. Alright kelas, sebelum kita beredar, saya nak kamu share emosi, apakah perasaan kamu sepanjang kelas kita pada hari ini? Okey, boleh? Okey, bagaimana kelas kita pada hari ini? Oh, macam-macam emoji. Okey dah. Okey, saya tak faham sangat. Macam-macam emoji yang awak sedia untuk cikgu hari ni. Okey, awak nampak dalam bekas toolkit kamu tu? Nampak? Okey, dekat situ keluarkan kamu punya sticky notes. Saya nak membaca juga. Saya bagi masa 2 minit. Tuliskan apakah yang awak dapat, perasaan awak pada hari ini, refleksi awak setiap seorang. Okey, sebelum kita mengakhiri kelas. Tulis dulu seorang satu, ambil. Seorang satu, ambil lah color mana yang awak nak. Apakah yang awak tulis selain daripada emoji yang awak bagi. Perasaan awak. Okey, apa yang awak rasa kelas hari ni. Terpulang kalau awak nak tahu cikgu baca luahan kamu tu. Cikgu nak dengar apa hasil daripada kelas kita hari ni. Okey. Tulislah apa yang awak rasa. Okey, kalau rasa cikgu nak tahu siapa, tulislah nama. Itu lagi senang untuk cikgu tahu. Okey, kalau awak nak jadi secret, tak tahulah. Okey, cikgu tak tengok. Okey, cikgu bagi masa seminit je tahu. Nanti lambat pula. Sebab emoji cikgu dah nampak dah. Tapi dari sudut bagaimana kamu nak tulis, apa refleksi kamu pada hari ini? Okay. Alright. Dah selesai menulis? Dah selesai? Okay. Dah? Semua dah? Semua dah? Sebelum cikgu menutup kelas kita pada hari ini. Okay, dah selesai? Selesai ya? Alright, okay. Alright kelas. Mari tengok depan. Sebelum cikgu mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas semua kerjasama yang kamu bagikan sepanjang menyediakan tugasan yang diberi. Okay? Alright, kamu cuba baca kat depan tu. Kamu tengok hasil daripada ni saya dapat petikan daripada Sinar Harian, kata-kata daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana keamanan yang dinikmati penduduk pelbagai kaum di Malaysia perlu dipelihara. Okey, sebaiknya kerana ia adalah
elemen asas pada kemajuan negara. Okey kelas, sebelum kelas beredar nanti bila Syamir ucapkan terima kasih, nanti awak tampal exit ticket tu kat depan ni. Cikgu akan kutip dan juga cikgu dah sediakan lembaran kerja untuk kamu untuk cikgu tahu ini adalah sebagai aktiviti pengukuhan. Okey, kamu pun hari ni aktiviti kamu juga dinilai dalam PBD hari ni. Okey, secara umumnya TP4. Okey, kemudian yang lain-lain tu kita akan nilai lagi daripada latihan yang diberi. Okey, Syamir, masa dah tamat. Okey, Syamir, bagikan kawan-kawan bangun semua.